Jadi. Nanti kita main try ikan pula dah. Assalamualaikum. Ini kita main buat sup ikan pelarak dah. Ikan kalu. Ni. Ikan ni kita celur dulu belum kita nak buat dah. Mula-mula kita tak buat air gelegak dulu. Lepas tu kita buat kakasuk ni dah. Kakasuk masuk. Lepas tu kita buat tunggu masa dengan bawah besar dah. Lepas tu kita tunggu kakasuk kita ni masuk dulu belum kita nak buat ikan. Ni dah apabila kakasuk kita masuk dah kita buat ikan ni masuk dah. Buat ikan masuk. Ikan ni molek dia celur dulu sikit. Dia takut nyai dah. Celur dia tebur apa dah. Bu asal keping sikit dia. Asal lugu lah. Lepas tu kita bu kemcik dah. Dalam 4 sudu kita bakar. Boleh lah. Lepas tu kita bu lada benar dah. Lada benar terapun jai dah. Bedil besar. Boleh lah. Lepas tu kita masuk garis sikit. Kita tunggu kakah acur sikit dah. Lepas tu dia duk tengok video ni lah. Kalau kena tak, jangan lupa lah tolong tekan like, tekan share. Lepas tu tekan tiktam tak dah. Tunggu kakah dia acur dulu dah. Lagi kita main rasa, ingat rasa lah hana. Ikan kita masak dah. Lepas tu kita ratuk pi. Lepas tu recak tengok rasa lah hana. Rasa jadi dah. Kita buat dah bawang masuk sikit. Kau dah ni ada bawang. Nanti kita main try ikan pula dah. Ni sedap ni. Ni. Lemak ya dik. Ni jadi tak nak jak weh. Supaya kita tengok rosak dalam video. Kalau hok pio wahil lada nak pakai pedas tak? Boleh lada masuk. Ni kita buat tamada lu. Hok pio nak lada boleh tambah lada masuk. Kita ni takut budak nak pakai tak boleh. Kita buat baik ni dah. Ya. Kita cak isi aku mana. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi. Kalau pia nak terawak sup tom cut ikan agak baik ni tak? Boleh turut menu kita buat ni dah. Sekarang ni dah siap dah.